Perempuan cari lelaki. Banyak perempuan yang cari lelaki. Bukannya lelaki cari perempuan. Ada kes lagi, satu perempuan, ada 3 orang lelaki, 2 orang lelaki, 5 lelaki pun ada. Suka sama suka. Bukan kata kerana dia paksa dah. Bila kita siasat, suka sama suka. Ada kes lagi berlaku minggu lepas juga. Mak ada di rumah. Tahu anak dia perempuan bawa lelaki masuk dalam bilik. Dia biar. Dan seawal umur 10 tahun perempuan. Seawal umur 10 tahun. Dia lelaki pula seawal umur 11 tahun. Lelaki umur 11 tahun, perempuan umur 15 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini ramai sedang membicarakan tentang permasalahan sosial yang berlaku. Bukan sekadar di satu-satu negeri, bahkan satu Malaysia sedang menghadapinya. Raudatul Sakinah sejak tahun 1998 telah pun melalui banyak fasa bersama dengan anak-anak remaja kita yang terjebak dengan masalah sosial. Akhir-akhir ini ramai di kalangan mereka yang usianya 13, 14 tahun yang mak dan ayah refer nak masuk ke Raudatul Sakinah. Di kalangan anak-anak ini dia sudah mula tidak memegang agama sebagai ad-din, sebagai satu pegangan dalam hidup mereka. Kalau dalam kelas Umi akan tanya tentang kehidupan dan kematian, ramai di kalangan mereka tidak yakin akan mati. Bila sebut tidak yakin akan mati itu sebab mereka tak pernah memikirkan bahawa mereka akan mati suatu hari nanti. Sebab tu di antara kenapa mereka buat apa yang menyeronokkan dalam hidup ni tanpa memikirkan akibat dan kesannya. So Umi menyeru sebenarnya kepada anak-anak remaja terutamanya yang berada di luar sana, apa yang kita laksanakan hari ini kita kena berlandaskan kepada agama kita yang kita pegang. Kita hidup ni ada tujuan. Dia bukan sekadar nak seronok-seronok. Kita boleh nak buat apa yang kita seronok, tapi sebenarnya tanggungjawab kita lebih besar. Dan kepada ibu ayah berada di luar sana, dia kena dipahatkan dalam diri anak-anak tu apa sebenarnya maksud agama, makna agama dalam diri. Adalah untuk kita menjadi hambanya yang taat kepada perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan ibu ayah juga Umi berpesanlah, kalau hantar anak ke sekolah, kita kena ada trust tu, kepercayaan kepada cikgu-cikgu, guru-guru tu untuk membantu mendidik anak-anak kita. Sebab kita tak boleh hantar anak sekolah hanya untuk urusan akademiknya saja. Sahsiahnya penting sangat. Kalau kami pergi ke sekolah-sekolah untuk program pencegahan dan kesedaran anda bijak jauhi zina, ramai yang kita saksikan mereka sudah tidak ada rasa malu bercakap perkara-perkara yang kita rasa macam tak patut pun seorang anak muda bercakap. Hilang hormatnya, penggunaan bahasanya, tidak hormatnya kepada orang yang lebih dewasa ataupun bersama kawan-kawan dia. Umi mengharapkan sangat ibu ayah untuk kembali melihat, kalau pergi ke sekolah, mak ayah hantar, memang mengharapkan cikgu lah untuk mendidik di sana, tapi dalam masa yang sama meneruskan pendidikan tu di rumah. Sebab sebenarnya pendidikan bermula daripada rumah. Dan kita hantar ke sekolah tu untuk dikuatkan lagi pembinaan sahsiah tu. Bukan sekadar academic excellence saja, tapi apa saja ilmu tu dia kena bermula dengan adab. Kami menyeru kepada masyarakat juga. Anak-anak, ibu ayah, masyarakat kena berperanan. Dia kena bersama tu dalam membina. Dulu kita ada anak orang, anak kita juga. Tapi sekarang kita dah kurang tu. Kita dah makin sendiri-sendiri. Keluarga kita, keluarga orang lain, semuanya membentuk masyarakat. Kalau kita nak jadi ummah yang baik, dia kena bermula daripada diri kita. Kita kena jadi manusia yang bermanfaat. Macam mana jadi manusia yang bermanfaat tu? Adalah dia kena beri manfaat kepada orang lain juga. Umi nak reflect sikit lah kita semua kepada apa yang terjadi di Palestin sekarang. Rakyatnya bersama. Tidak ada langsung rasa sendiri-sendiri tu ataupun rasa nafsi-nafsi tu. Sebab masing-masing berperanan untuk menjaga. Bila jumpa anak-anak muda yang ada perkara-perkara yang salah mereka buat, tegur mereka, nasihat mereka dengan cara yang baik, dengan penuh kasih sayang. Sebab kita ni nak sebarkan kasih sayang. Seperti mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebarkan kasih sayang. Kami di Raudatul Sakinah juga sedang berusaha keras membantu membimbing anak-anak remaja di Raudatul Sakinah. Bahkan kami juga belajar melalui pengalaman, membantu membimbing mereka dan membimbing diri kami untuk bangun. Raudatul Sakinah is not just about anak-anak yang ada di dalam ni. Ada ramai anak-anak yang berada di luar sana yang perlu dibantu, dibimbing dan ditegur dan dinasihati. Ini adalah tugas dan tanggungjawab kita bersama insya-Allah. So, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.